Fendi, ni kita tengok proses mengetuk serunding. Ketuk serunding. Ketuk dia serunding. rebus dulu lah ni. Rebus dulu, bagi empuk dulu baru boleh kita ketuk. Dan kita akan carikkan lah. Macam dalam beseng tu. Nampak hancur-hancur halu-halu tu. Ah, Ni macam ni punya rebus ni lama mana ni? Lama. 5-6 jam kalau yang ni lah. 5-6 jam Ya, memang lama. Maksudnya macam 2 hari bekerja lah. 2 hari kena buat hijau. Baru boleh jadi serunding. Rebus dah lama. Lepas tu kena ketuk pula. Kena carik lagi. Lama lah. Oi, nak buat serunding tu 2 hari jugalah. Nampak tu. Daging kita pakai paha lembu yang belakang. Oh, paha lembu yang belakang. Ya, baru ada urat. Sebab itulah dia potong besar macam ni. Sebab kita nak ketuk. Kalau kita potong kecil-kecil, hilang lah. Hilang lah daging. Okey. Jadi tak comel. Okey, ni kalau kita cerita pasal ni lah proses ketuk serunding. Lepas tu dia ada proses dia lain juga kan? Ya. Proses seterusnya lepas ni apa dia pula? Proses lepas ni kita buat paste dia lah. Paste dia. Orang Kelantan panggil awah. Awah dia. Awah dia. Okey, kita nak tengok proses seterusnya pak. Ni Fendi, kita tengok dalam ni ada santan, bawang merah, bawang putih, halia. Tu je. Oh, itu je. Itu je. Untuk proses yang kedua ni lah lepas ketuk daging tadi tu. Ya. Okey puan, nak tanya sikit. Ni mesin yang Kuskup dengan Iskan bagilah ni. Ya, yang ni dia bagi. Alhamdulillah lah, besar. Ni berapa kilo boleh masak sekali? Dia boleh masak dalam ni sekali letak 80 kilo. 80 kilo? 80 kilo. Wih, banyak. Ni kita nak masak dia berapa lama ni? Dalam 3 jam. 3 jam. 3 Santan jam. saja masak 3 jam? Santan saja 2 jam. Goreng 3 jam. 5 jam. 5 jam lagi baru siap dah. Bawa bersabarlah. Lepas tu sampai ni proses apa ni puan? Ni proses packing lah, pembungkusan. Boleh cerita sikit tak? Bungkusan ni. Ni bungkusan ni kita dapat daripada Kuskup lah dengan Iskan. Packaging baru. Packaging baru cantik. Packaging baru. Oh, nampak. Style lah. Kan? Dulu kita guna yang ni je. Beza. Packaging lama, beza. Kita upgradekan lagi. Dah upgrade cantik. Yang ni dia ada boleh zip tu. Mudah lah untuk makan, buka, koyak je. Nak simpan. Terus nak simpan mudah. Nak simpan kalau mudah. yang ni kita kena cari tupperware lah. Nak kena ikat cari getah lah. Itu dia. Kuskup dan juga Iskan ni banyak membantulah dari segi orang kata macam mana nak produce serunding sampailah ke packaging ni. Nampak kat sini pun boleh tengok ada detail juga kat situ. Dan yang paling penting ada CJ halal. Logo halal dekat yang sini. Yang ni yang kita mahukan. Itu dia. Saya puan yang mendapat bimbingan dari ataupun bantuan dari Kuskup dan juga Iskan. Siapa lagi yang dekat Ulama Warisan ni dapat bimbingan ni? Yang dapat